Bayangkan satu pagi, kamu bangun buka tingkap dan tiada cahaya, langit gelap, matahari tiba-tiba hilang. Soalan besar pun muncul, boleh tak manusia hidup tanpa matahari? Matahari bukan sekadar lampu di langit, ia sumber tenaga utama untuk semua kehidupan di bumi. Tanpa matahari, tiada cahaya, maka tiada fotosintesis. Tiada fotosintesis, maka tumbuhan mati. Tumbuhan mati, maka haiwan dan manusia tak ada makanan. Matahari juga mengawal suhu bumi. Tanpa haba daripadanya, suhu bumi akan jatuh bukan 5 atau 10 darjah, tapi hingga 200 degsi dalam beberapa minggu. Jika matahari tiba-tiba hilang, berikut akan berlaku. Hari pertama, bumi gelap sepenuhnya, macam malam yang tak berakhir. Hari ketujuh, suhu jatuh bawah sifar. Semua tumbuhan mula mati. Haiwan herbivor ikut mati. Bekalan oksigen perlahan-lahan berkurang. Bulan pertama, lautan mula membeku kecuali lapisan paling dalam dekat teras bumi. Semua kawasan bergelapan. Kebanyakan manusia akan mati kesejukan kecuali yang sembunyi dalam bangka bawah tanah. Secara teori, ya, tapi dengan syarat sangat ketat. Kita perlukan kota bawah tanah lengkap dengan tenaga geotermal, bekalan makanan yang cukup, sistem oksigen buatan, teknologi tenaga nuklear yang tahan lama. Masalahnya, itu semua hanya mampu bertahan untuk segolongan kecil manusia, bukan seluruh dunia. Kalau manusia nak terus hidup tanpa matahari, kita perlu cipta matahari tiruan. Contoh seperti reaktor fusi nuklear yang mampu meniru kuasa matahari. Tapi teknologi ini masih dalam peringkat ujian. Itu pun kalau ia mampu bertahan dalam tempoh lama. Kesimpulannya, tanpa matahari, kehidupan seperti yang kita kenal sekarang mustahil. Matahari bukan hanya penting, ia asas segala kehidupan. Kalau suatu hari ia hilang, kita tak akan sempat berlari. Kita hanya boleh berharap kita tak hidup cukup lama untuk lihat hari itu berlaku. Jadi, hargailah matahari kerana tanpa dia, tiada pagi, tiada kehidupan.